Okey geng, ini kita sekarang dekat kedai tayar. Kita nak tukar dia punya rim. Ni dah datang hantar rim Evo lah. Okey. So kita nak tukar rim ni. Lepas tukar rim baru kita hantar balik ke bengkel cat dah. Lepas tukar rim kita akan hantar balik ke bengkel cat. Okey. Kita tukar tayar dulu dekat kedai tayar Robog. Okey. Okey geng, so ni kita dekat bengkel cat So kereta ni kita akan hantar cat untuk 2-3 minggu jugalah. Luar dalam, kita akan cat luar dalam. Mungkin ambil masa dalam 2-3 minggu lah. Day 2, Day 3, Day 4, 3 weeks later. A few moments later. Okey geng, so kita jumpa di petang yang indah ni cantik ni petang ni. Okey, golden hour. Okey, actually ni adalah customer kita yang kita buat white body tu hari lah. Okey, Lancer yang buat white body full, depan belakang skirt dengan tukar rim sekali, dengan bumbung sekali lah. Okey, bumbung Evo. So okey, so ni aku nak review go through sikit lah sebab owner dah nak ambil. So ni aku pun baru ambil daripada bengkel cat, baru keluar daripada bengkel cat. Okey, so ada habuk-habuk lagi lah. Okey, so kita review lagi sekali, go through secepat mungkin lah. Okey, so kita tukar bumper depan daripada Lancer GT kepada bumper Evo lah. Okey, Evo original, bumper Evo ori, bonnet Evo ori aluminium, fender original aluminium Evo 10, skirt original aluminium. What? Skirt original Evo 10. Pintu belakang kita tukar, bumper belakang kita tukar yang Evo, pintu Evo. Okey, spoiler pun Evo yang datang daripada dengan white body lah. Okey, so bumper depan belakang, skirt kiri kanan, bonnet belakang, bonnet depan, spoiler Evo dan bumbung sekali. Okey, so kita tukar keliling lah ikutkan. Cuma kalau korang tengok ada daun pisang semua ni, owner akan pasang daun pisang ori je kot kemungkinan. Nak pasang daun pisang ori, kita tak pasang lagi. Okay, so itu sajalah. Steering original Evo 10 kita akan pasang. Ni belum pasang lagi sebab baru ambil. So itu sajalah aku rasa. Kita walk through sikit. Okay, kalau macam owner ni dia nak main OEM Evo 10 punya luaran lah. Okay, so kita layan juga. Kalau ada yang nak main Varis punya white body pun kita layan juga. Macam aku pakai Varis punya bumper depan belakang, skirt Varis. Okay, so kalau kata yang nak kacuk dengan Varis body kit pun boleh, white body Varis. So macam kereta hijau sebelum ni kan, kalau korang tengok dia depan bumper Varis, belakang bumper Evo, skirt Varis, fender Varis, boleh juga. So ikut atas minat korang lah. Okay, kita boleh buat. Janji sediakan modal lah. So macam biasa, yang berkenan, yang berminat boleh roger-roger. Lancer ataupun Inspira korang tu nak buat white body Evo 10 kita dekat Melaka, nak buat engine sekali pun boleh, insyaAllah kita boleh buat. Okey, kita dekat Melaka, kita boleh buat white body lah, apa-apa roger-roger. Nak tanya harga pun boleh. Okey, kalau nak buat white body sekali dengan cat, anggaran roughly dalam 1 bulan lah. Kalau boleh kita tak nak racing-racing. Okey, nak buat body kit standard pun boleh, nak buat white body pun boleh, macam biasa lah. Okey, so jangan lupa follow, like, comment, share, subscribe. Hari pun dah petang, dah nak malam. So see you guys. Okey, sebarang pertanyaan jangan lupa WhatsApp nombor di bawah. Okey, klik je link tu. Aku rasa video aku sampai sini je. Jumpa lagi. Ciao.